Hai semua, Assalamualaikum, selamat pagi, anda bersama dengan Selasa sekarang ini. Hari ini sebenarnya sangat-sangat special sebab apa? Kita dah bermula kempen Habib Janfest hari ini untuk anda siapa-siapa yang nak dapatkan koleksi-koleksi batu permata, siapa-siapa yang nak cuci mata untuk koleksi batu permata yang sangat-sangat cantik ini. Okay, jangan lupa untuk stay sehingga ke penghujung live untuk saksikan. Mana tahu ada gemstone yang mungkin anda berminat untuk anda dapatkan di bilik pameran Habib pada hari ini. Okey, selain daripada item-item yang saya tunjukkan sekarang ini, sebenarnya terdapat lagi item-item yang menarik. Okey, yang penting anda semua memang kena stay tune sehingga ke penghujung live. Okey, antara koleksi barang kemas batu permata yang bersama dengan Sheila. Okey, kita juga ada ruby, kita ada blue sapphire, kita juga ada batu permata spinel. Semuanya memang khas untuk tatapan anda pada hari ini. Okey, tapi kita tak lupakan juga lah untuk harga emas. Okey, untuk harga emas bagi mereka yang ingin tahu harga emas pada hari ini, untuk harga emas semasa hari ini 999 adalah RM690, manakala untuk emas 916 adalah RM640. Okey, tapi kalau anda berkunjung ke bilik pameran Habib, pada hari ini sebenarnya kita ada potongan harga RM10 segram. Okey, potongan harga RM10 segram untuk 999 adalah RM680, manakala 916 adalah RM630. Okey, itu untuk harga emas kita pada hari ini. Okey, itu untuk harga emas pada hari ini dan juga untuk harga buyback dan juga trade-in. Okey, harga buyback dan juga trade-in emas 999 adalah RM538, manakala untuk trade-in dan juga buyback emas 916 adalah RM493. Okey, itu untuk harga emas lah. Okey, jom kita tengok pula untuk koleksi-koleksi yang saya peragakan. Okey, hari ini saya ada peragakan diamond dan juga gemstone. Okey, diamond dan juga gemstone yang mana hari ini sebenarnya kalau anda tengok, saya memperagakan kebanyakannya yang berwarna merah. Okey, kita ada ruby, tapi tak perlu risau. Okey, kalau anda nak warna yang lain ataupun batu permata yang lain, sebenarnya available sahaja di hadapan saya sekarang ini. Okey, untuk batu permata kita memang ada banyak warna. Mungkin anda juga boleh request any comment, siapa-siapa yang tengok any item ataupun nak tengok batu permata yang anda inginkan, boleh saja dropkan komen anda di bawah. Okey, setiap batu permata ni ada keunikan dia sendiri, ada cerita dia tersendiri. Mana-mana yang mungkin saya boleh sharekan, saya akan sharekan kepada anda. Okey, kita mulakan dengan tangan kanan ataupun jari kanan saya sekarang ini. Okey. Alright, yang ini merupakan cincin batu permata ruby. Okey, ruby gemstone di tangan kanan saya sekarang ini memang sangat-sangat menarik. Okey, warna dia. Warna dia adalah warna merah yang terang. Okey, selalunya kalau untuk batu permata ruby ni memang akan orang kata selalunya memang orang akan panggil apa? Warna merah yang berani. Selalu dikaitkan dengan keberanian, passionate dan sebagainya. Okey, untuk anda yang nak dapatkan batu permata ini, okey, jom kita tengok sama-sama mana satu dia punya cincin. Okey, yang ini harga dia adalah RM7,100. Berbentuk pear shape, berbentuk pear cut juga untuk bahagian gemstone ruby dia. Okey, yang ini emas dia 750. Okey, 750 white gold. Okey, setiap kita punya barang kemas ni sebenarnya tak boleh lari daripada diamond. Okey, kalau tengok kan, selalunya gemstone ni memang kita letakkan dengan diamond sekali. Okey, dan juga diamond diberikan di sini sebanyak 23 butir rangka diamond 0.43 karat. Okey, yang ini di tangan dan juga di jari telunjuk selalam. Yang ini cincin ruby. Kalau anda nak satu cincin yang orang kata selalu memang kita kaitkan dengan unsur-unsur keberanian dan sebagainya, this one. Okey, kalau anda inginkan gemstone ruby. Okey, next one. Saya juga sebenarnya memperagakan satu bangle diamond sebenarnya. Okey, satu bangle diamond. Sebab bagi saya sekarang ini, okey, untuk diamond pun memang sangat-sangatlah tak lari dengan gemstone. Okey, dan juga untuk item yang saya peragakan ni, dia adalah satu bangle yang lebar. Okey, dan juga untuk bangle ini, harga dia sekarang ni, kita ada potongan
harga sebenarnya. Okey, ada potongan harga asal sekitar RM51,000 ke atas, tetapi harga istimewa kita berikan kepada anda hari ini RM33,700. Okey, RM33,700 untuk diamond bangle yang sekarang peragakan. White gold ke tu? Sapphire ada tak? Yes, white gold. Okey, yang ini adalah 750 untuk emas dia berwarna white gold. Kalau mungkin untuk Natasha, okey, Natasha kalau nakkan sapphire, sebenarnya banyak sapphire dengan selak. Okey, kalau mungkin anda nak something yang design sama ke? Anda nak design yang bentuk sama ke? Ataupun boleh juga nak tunjukkan mana-mana sapphire ring. Kalau nak tunjukkan mana-mana sapphire ring, okey, sila ada yang seperti ini. Okey, yang ini kita ada blue sapphire. Sangat-sangat cantik. Okey, dia macam ni. Alright, dan juga untuk kita punya blue sapphire yang saya tengah tunjukkan sekarang ini, mutu emas dia menggunakan 750. Okay, 750 white gold. Dekat bahagian kiri dan kanan kita berikan sekali dengan dua bentuk berlian berbentuk oval cut diamond. Okay, oval cut diamond 1 karat lah. Okay, dua-dua ni total dia adalah 1 karat untuk this diamond. Okay, kalau mungkin ada yang nak dapatkan item ini, okay, saya memang sangat-sangat suggest, okay, boleh screenshot. Okay, boleh screenshot, lepas tu terus berkunjung ke bilik pameran Habib pada hari ini. Hari ini sebenarnya sedang bersiaran daripada Habib KLCC. Tetapi kalau mungkin anda tidak berada di kawasan sini, jangan risau. Sebab apa? Anda boleh saja berkunjung ke mana-mana bilik pameran Habib yang berdekatan dengan kawasan rumah anda. Okay, itu untuk blue sapphire. Okay, kalau untuk Natasha, kalau Natasha nak lagi blue sapphire kan, sebenarnya ada satu yang ini dia macam design dia very exclusive. Okay, design dia bagi saya sangat-sangatlah cantik. Okay, dengan gabungan diamond yang diberikan di sini. Okay, untuk mutu emas dia pun still sama. This one is 750750. Okay, dan juga untuk blue sapphire dia, kalau anda tengok kan, berwarna dia biru dia memang sangat-sangat cantik. Okay, warna adalah warna royal blue, nampak sangat mewah dan juga kita berikan sekali dengan batu diamond di situ. Okay, untuk diamond dia berbentuk marquise cut diamond. Okay, marquise cut diamond 1.02 karat. Okay, sekejap kita zoom lagi untuk anda. Okay, sangat-sangat bertuah untuk anda yang mungkin nak dapatkan item ini sebab bagi saya satu item yang sangat-sangat memang memukau. RM31,300 ya, harga asal dia lebih daripada ini. Okay, harga asal sekitar RM48,000 ke atas, tapi kita berikan kepada anda sekarang ini bersama dengan kita punya Habib Jan Fest RM31,300. Okay, cantiknya cincin tu kan. Yang ini ke? Saya rasa yang ini memang cantik. This one adalah batu permata blue sapphire. Okay, kalau blue sapphire ni sebenarnya untuk sapphire. Untuk sapphire sebenarnya kita bukan sekadar ada warna biru sahaja. Sapphire kita ada banyak sangat-sangat. Okay, kita ada multicolored sapphire. Ada yang warna pink, ada yang warna hijau. Okay, dan juga saya nak tunjukkan lagi kepada anda. Kalau nak blue sapphire, okay, kita datangkan juga dalam bentuk rantai tangan. Kalau mungkin rantai tangan kan, anda nak pakai batu permata sapphire ni, okay, anda juga boleh dapatkannya bersama dengan kita sekarang ini. Okay, kalau saya pakai dekat tangan, okay, anda nampak tak dua pilihan batu permata yang anda boleh dapatkan? Adakah anda seseorang yang sukakan warna merah? Warna merah ni kan paling cantik kalau anda tengok dekat sini. Yang ini adalah ruby dan sebelahnya adalah blue sapphire. Okay, kalau blue sapphire lebih dikaitkan untuk kategori elegant. Okay, elegant sebab warna-warna yang sangat-sangat apa orang kata sangat seperti orang kata royal blue lah. Okay, kalau untuk anda yang nak dapatkan koleksi rantai tangan, bracelet. Okay, kalau dengan saya sekarang ni kita ada yang minimalist. Okay, minimalist bracelet. Selain daripada dua item tadi, okay, kita juga datangkan dalam batu permata severite. Banyak sangat cantiknya lah gems-gems kan Dayang. Okay, kalau anda nak dapatkan batu permata gemstone, mungkin kalau ada yang nak tahu, okay, setiap bulan kelahiran kita ni sebenarnya dia memang ada birthstone kita sini. Macam saya lahir pada bulan April. Okay, lahir pada bulan April, jadi birthstone saya adalah diamond. Okay, untuk Dayang dan Natasha, anda lahir bulan berapa? Lahir bulan
dalam berapa. Jom kita tengok apakah birthstone anda. Okay. Dan juga kalau untuk anda yang nak dapatkan lagi untuk koleksi-koleksi cincin, sebenarnya memang banyak. This one kita ada blue sapphire. Okay. Okay, dan juga kita ada di sini kalau kita tengok, dan juga datangkan dalam Tanzanite. Okay, Tanzanite dan juga purple sapphire. Okay, this one. Okay, yang ni. Okay, dekat bahagian tengah dia kalau anda tengok sebenarnya ini adalah batu permata Tanzanite, dan juga di bahagian kiri dan kanan diberikan sekali dengan purple sapphire. Cuma purple sapphire dia sangat-sangat cerah. Okay. Purple sapphire dia memang sangat-sangat cerah. So, kalau anda tengok dekat sini, dia nampak macam warna putih. Tapi ini adalah purple sapphire. Tengah ni adalah Tanzanite. Okay, tengah tu adalah Tanzanite. Satu cincin yang lebar, memang maximalist. Okay, kalau untuk anda semua yang dapatkan koleksi cincin ini, harga dia adalah RM36,400. Okay, RM36,400. Okay, untuk dayang bulan Oktober. Bulan Oktober kita ada dua. Okay, kita ada dua, which is anda adalah tourmaline dan juga opal. Okay, tourmaline, anda punya birthstone adalah tourmaline dan juga opal. Okay, anda boleh dapatkanlah item tersebut. Tapi kalau saya tengok depan saya sekarang ni, kalau ada tourmaline dan opal, saya tunjukkan kepada anda. Okay. Alright. Okay, selain daripada itu, okay, saya dah tunjukkan ke kita punya cincin emas putih ada. Cincin emas putih ada. Okay, kalau mungkin anda nak dapatkan dalam mutu emas apa. Okay, sebab sekarang ni kalau yang saya boleh tunjukkan kepada anda adalah mutu emas 375 dan 750. Kan hari ni topik kita gemstone, sebab dengan Sela memang banyak sangat koleksi-koleksi gemstone di mana didatangkan sekali dengan emas yang berwarna putih. Okay, untuk gemstone yang Sela tengah peragakan sekarang ini adalah cincin yang bertatakan dengan batu permata Tanzanite. Okay, Tanzanite ni adalah cincin yang batu permata yang sangat-sangat unik. Okay, it's a rare gemstone. Okay, di mana kalau mungkin anda dapatkan item ini, terdapat di Tanzania. Okay, terdapat di Tanzania, di mana kalau anda tengok di bahagian warna dia, ada tahu perbezaan dia. Terdapat orang kata perbezaan antara dia dan juga blue sapphire. Okay, kalau yang atas ni blue sapphire, bawah ni adalah Tanzanite. Daripada segi warna, shade warna dia anda boleh nampak berbeza. Okay, berbeza. Okay, hi Sela, boleh share emerald ring? Hi Wani, boleh. Jom, dengan Sela memang kita ada emerald ring sekarang ini. Jom kita tunjukkan kepada anda. Okay, kalau emerald ring, Sela ada yang minimalist punya. Boleh ke kalau saya tunjukkan yang minimalist punya? Okay, pertama sekali Sela ada yang sangat-sangat cantik ni. Okay, this one ada 2 layer bertatakan dengan 2 batu permata juga. Okay, tapi dua-dua tu still emerald. Dua-dua tu still emerald. Okay, Sela nak zoom sikit dan tunjukkan kepada anda. Dia macam ni. Okay, emerald ring. Okay, untuk item yang saya tunjukkan sekarang ini, dia punya design memang nampak sangat eksklusif. Dia datangkan dalam 2 layer. Nampak tak? Dia macam ada 2 layer di sini. Dan juga untuk item ini tidak ketinggalan diberikan dengan diamond. Okay, natural diamond. Boleh trade in balik tak? Dayang kalau nak trade in batu permata ke? Kalau untuk batu permata, sorry sangat, tapi untuk batu permata tak boleh trade in. Tapi kalau mungkin anda nak jual semula ataupun untuk casing dia, casing dia emas 375, yang itu boleh sahaja, tak ada masalah. Okay, alright, lagi satu tadi saya ada satu lagi emerald ring. Kejap saya cari dulu. Ni dia. Okay, this one for Woni. Okay, yang ini untuk anda untuk anda saksikanlah. Okay, betapa cantiknya tiga-tiga emerald ring ni. Okay, kalau mungkin anda nak something yang lebih nampak macam minimalis. Okay, nak nampak something yang lebih minimalis, memang saya sarankan yang this one. Yang ni harga dia RM1,940. Okay, yang ini harga dia RM1,940. Kalau yang dekat tengah ni sesuai untuk anda, siapa-siapa yang nak nampak lebih modern, nampak lebih orang kata lebih lain lah daripada yang lain. Yang ini harga RM2,300. RM2,300 kita ada emerald dan juga kita ada batu permata peridot. Okay, yang ni kita ada emerald dan juga kita ada
peridot. Okay, kejap saya tengok. Mana peridot? Ni dia peridot. Okay, tengah ni emerald. Okay, tengah ni emerald. Okay, di sini kalau anda nampak ya, ada sedikit yang berbatu hijau di sini. Okay, sini peridot. Lepas tu lagi satu di sini pun adalah peridot juga. Okay, peridot di sini dan juga di atas sana. Okay, tapi tengah-tengah tu tetap emerald. Tengah-tengah tu tetap emerald. Emerald di jari tengah tu cantik tak? Tapi tak ada saiz saya. Wuni saiz apa? Wuni saiz apa? Okay, kalau saya boleh tanya kepada anda. Okay, yang lagi satu ni harga dia sekitar RM2,380. RM2,380. Yang ini dia ada 2 butir emerald diamond, bukan emerald diamond, emerald gemstone di sini. Okay, dan juga diberikan dengan orang kata diamond lah. Okay, saiz 11 atau 20. Okay, saiz 11 atau 20 sebenarnya memang kita kena check dulu lah. Okay, kita check dulu. Okay, tapi kalau saya tengok dalam kategori saiz tersebut, selalunya ada je saiz tersebut. Ada je, masih lagi ada untuk saiz tersebut. Cumanya, untuk spesifik item ni memang saya sarankan untuk berkunjung ke bilik pameran Habib lah untuk check ada tak saiz anda. Okay, tapi boleh screenshot terlebih dahulu. Okay, boleh screenshot terlebih dahulu untuk untuk dapatkanlah orang kata senang bila anda pergi bilik pameran Habib dah tahu dah apa item yang anda inginkan. Okay, kalau mungkin anda nak dapatkan bracelet pun sekarang ni bersama dengan Silat sekarang. Okay, bracelet pun memang sangat-sangatlah istimewa. Okay, kalau anda tengok dekat bahagian permukaan dia berbentuk bujur. Okay, berbentuk bujur yang diberikan sekali dengan multi-coloured gemstone. Okay, kita ada macam-macam warna dekat sini. Okay, kalau mungkin anda nak dapatkan koleksi rantai tangan, okay, selain daripada rantai tangan yang saya tunjukkan tadi, sebenarnya kita juga datangkan dalam pelbagai warna untuk gemstone. This one spinel. Okay, yang ini adalah spinel gemstone. Okay, kalau nak dapatkan spinel gemstone yang saya tunjukkan sekarang ini, okay, yang ini bagi saya memang sangat cantik disebabkan warna dia. Warna dia adalah warna macam merah jambu. Okay, merah jambu. Kalau anda nak yang terang, pekat, berani, very vibrant, anda boleh dapatkan ruby. Tapi kalau saya letakkan ruby di bahagian sebelah, okay, nampak tak? Perbezaan warna dia. Okay, perbezaan warna dia. Memang untuk spinel ni dia lebih soft sikit daripada segi warna. Memang sangat-sangat cantik. Alright, kalau mungkin anda nakkan salah satu daripada item ini, boleh saja terus screenshot dan juga dapatkannya di bilik pameran Habib. Saya dah pergi ke showroom, dah check stok, tak ada emerald size saya. Oh, ya ke Woni? Alamak, minta maaf sangat-sangat. Okay. Alright, tapi kalau mungkin tak ada tu, kita ada satu jalan di mana anda boleh custom. Okay, anda boleh custom lah kata saiz ataupun design yang anda inginkan. Tak apa Woni, kalau tak ada saiz tak apa, kita cuci mata je sekarang ni. Okay, alright. Okay, Azim Julia. Okay, website Habib okay tak? Cuba nak browse gold bracelet but tak available. Cuba tengok okay ke tidak website kita. Okay, yang itu saya sebenarnya tak berapa nak pasti. Okay, untuk Azim Julia. Tapi mungkin kalau sekarang ni dia tengah tidak available, sila mungkin boleh sarankan anda untuk cuba lagi selepas ini. Okay, cuba lagi selepas ini. Ada ke? Boleh? Okay, tadi apa-apa saya bagi tahu kepada Azim Julia. Alright, okay, saya nak tunjukkan sebenarnya antara koleksi-koleksi yang anda boleh dapatkan. Ini website ke? Link. Okay. Okay, kalau mungkin anda nak tengok website, kita cuba sebentar nanti, okay? Okay, jap. Saya nak tunjukkan kepada anda koleksi satu set lah. Satu set ni cantik sikit kalau kita tunjukkan kepada anda. So far okay kan? Okay. Tapi mungkin untuk Azim Julia kita boleh try lagi sebentar tu. Hai untuk Slin Zeka Lamda. Okay, sorry kalau salah sebut nama anda. Okay. Alright, this one kalau mungkin nak dapatkan satu set pun available juga bersama dengan kita sekarang ni. Cumanya harga dia berbeza lah. Okay, harga dia berbeza. Tapi saya nak tunjukkan kepada anda, kalau mungkin anda nak batu permata dalam bentuk yang sama, yang lebih kurang sama pun bersama dengan kita. So senang, tak perlu nak beli satu-satu, lepas tu mix and match, tak perlu. Kita memang dah ada dekat sini. Kita berikan kepada anda sebagai panduan lah. Kita ada satu set di mana yang saya tunjukkan ni adalah gemstone tanzanite. Okay, please flex course pendant with stone. Okay, for you clean. Okay, I'm so sorry, but I think we don't have that kind of shape in our showroom right now. I'm so sorry.
Okay, Izmawati, berapa harga emas hari ini? Kalau untuk harga emas hari ini di bilik pameran Habib kita ada potongan sebanyak RM10 segram. Okay, kalau untuk 999 adalah RM680, manakala 916 adalah RM630 segram. Okay, yang ini dah lepas tolak RM10 segram. Okay. Okey, saya nak tunjuk lagi ni sebenarnya tak cukup ni. Tak cukup. Banyak lagi batu permata yang kita ada. Bersempena dengan Jam Fest ni, memang saya nak sarankan kepada anda lah. Okey, walaupun kita contoh dah ada barang kemas emas. Okey, lagi satu yang anda boleh tambah is gemstone. Tambah gemstone. Sebab gemstone ni, dia memang orang kata dia ada karakter dan juga personality yang tersendiri. Dan juga kalau kita nak beli gemstone kan, memang kita akan pilih yang mana satu yang paling dekat dengan karakter dan personality kita. Okey, contoh macam saya tengah tunjukkan sekarang ini, kita ada satu cincin di mana kita ada dua batu permata. Satu anda boleh tengok di sini yang warna purple tu, itu adalah batu permata amethyst. Okey, yang bawah tu kita ada blue topaz. Okey, blue topaz yang di bawah ini dalam shade London blue. Okey, dalam shade London blue, which is yang ini dia punya warna ataupun shade of blue dia lebih gelap. Okey, lebih gelap. Kita ada yang lebih terang, yang medium terang, dan juga kita ada yang gelap untuk blue topaz. Okey, alright. Kalau untuk item-item saya tunjukkan sekarang ini, kalau ada yang berminat, okey, anda boleh screenshot sahaja. Okey, untuk batu amethyst ini berbentuk pair cut. Okey, pair cut yang memang sangat-sangat cantik, dikelilingi sekali dengan diamond. Okey, diamond pula kita ada sebanyak sekitar 39 butir rangkat diamond dan juga 0.29 karat lah untuk diamondnya. Okey, bawah pula kita ada blue topaz yang berbentuk yang ini kita ada emerald cut blue topaz. Okey, siapa-siapa yang nakkan item ini boleh sahaja terus screenshot. Alright, okey, sebelum saya nak tunjukkan gemstone lagi, saya nak tunjukkan sikit. Yang ini saya rasa mungkin ramai juga yang mencari item ini. Yang ini kita ada tennis bracelet. Okay, tennis bracelet. Kita pergi ke diamond pula. Okay, kita pergi ke diamond pula. Yang ini pun sebenarnya bagi saya pun sangat-sangat unik. Saya nak susun dulu. Lepas tu kita tunjukkan kepada anda. Okay. Okay, kita dah ada lah. Okay, ini dia. Okay. Tennis bracelet dekat bahagian bawah tu sebenarnya dia adalah bahagian lock dia. Okay, bahagian lock dia. Okay, lock dia kita ada macam-macam bentuk. Okay, macam-macam bentuk. Kita ada bentuk apa ni? Bentuk heart shape, bentuk square, bentuk bulat. Lepas tu tak silap-silap kita juga ada yang berbentuk hexagon. Yes, betul. Okay, kita ada yang berbentuk hexagon seperti ini. Okay, mungkin kalau ada yang tengah cari tennis bracelet, okay, tennis bracelet yang unik, okay, anda boleh dapatkan yang this one. Okay, boleh dapatkan yang this one. Macam-macam bentuk. Sekejap saya nak tunjukkan kepada anda. Okay, saya nak tunjukkan kepada anda antara bentuk-bentuk tennis bracelet yang diberikan di sini. Okay, dia macam ni. Nampak tak? Yang ni bagi saya kalau mungkin anda nak dapatkannya, okay, boleh pilih lock ataupun shape apa yang anda suka. Okay, lock ataupun shape apa yang anda berminat. Kita ada hexagon, bentuk heart shape, square dan juga bulat. Ni tempat cangkuk dia. Okay, maybe saya boleh tunjuk kepada anda. Macam mana kita nak cangkukkan dia. Okay, ini tempatnya. Ini cangkuknya. Okay, macam ni. Lepas tu, okay, macam nak pakai, masukkan sahaja ke dalam dia punya shape ni and then terus clip. Macam tu. Okay, terus clip. Okay, yang saya pegang sekarang ni harga dia RM9,699. Okay, how do you lock the bracelet? Gambit. I just showed to you just now. This one. Okay, just like that. Very simple, very easy to lock the cangkuk. 916 berapa hari ni? Sama ke dengan semalam 640. Betul, hari ni kalau 916 masih lagi sama dengan semalam, RM640. Mana datang 100? RM640. Okey, tetapi di bilik pameran Habib sekarang ni kita ada potongan harga sebanyak RM10 segram. Okay, kalau anda datang ke sini hari ini untuk 916 jadi RM630. Okay, this one untuk Ina. Okay, cantik ni. Saya memang sangat suka. Lagi satu saya tunjukkan kepada anda. Kita tak puas tengok satu. Tak puas tengok satu. Kita kena tengok lagi. This one is the hexagon.
Okay, the hexagon for Gambit. Okay, Gambit, this one is a very nice tennis bracelet. Okay, macam ni je. Okay, and then just clip. Okay, and then just clip. Okay, and then anda boleh pakaikan this design dekat bahagian center. Okay, boleh pakai this design dekat bahagian center. Jangan bagi dia ke bawah, bagi dia ke atas. Okay, so dia nampak lebih special di bahagian tangan anda. Okay, alright. Seterusnya, kalau mungkin anda nak dapatkan koleksi-koleksi subang pun kita ada. Cincin lelaki, jangan risau. Cincin lelaki pun ada dengan saya. Yang penting, so cute. Thanks for showing, host. You're welcome. Okay, seterusnya, cincin lelaki. Ada tak? Sila tak risau. Ada tak para jejaka dalam live kita ni? Kalau ada, ini dia cincin untuk anda. Okay, tidak ketinggalan cincin gemstone untuk lelaki pun ada. Okay, lagi-lagi. Jom kita tengok lagi. Yang ini lagi cantik ni. Okay, yang ini dia punya warna memang sangat-sangatlah very feminine. Okay, very feminine this one. Okay, mutu emas 375 yellow gold bertatakan dengan sekali batu blue topaz. Lepas tu kita ada pink amethyst. Lepas tu kita ada dengan batu permata rhodolite. Okay, 3 kombinasi gemstone. Okay, tapi yang dekat bahagian tengah tu, kita tengok dekat bahagian tengah tu. Bahagian tengah tu, dia adalah amethyst. Betul tak amethyst? Okay, amethyst. Okay, kalau mungkin anda dapatkan item ini, okay, siapa-siapa yang berminat boleh sahaja screenshot. Okay. Yang ni kalau saya tengok memang sangat-sangat cantik dengan blue topaz. Warna biru diberikan di bahagian sekeliling dia, nampak lebih memukau untuk si pemakai. Alright, size and how many carat? And 750 gold or 375. Size and how many carat? For this one ke? Okay, for mana juga ni? Do you mean for this item? Okay, for this item, the size is 19. Okay, this size is 19. For the diamond, okay, diamond is 20 pieces round cut diamond, 0.18 carat. Okay, 0.18 carat. Okay, berapa harga 916 hari ini? 916 harga semasa RM640. Tapi kalau anda berkunjung bilik pameran Habib hari ini, kita ada potongan harga RM10. Jadi, RM630 dekat bilik pameran Habib. Okay, alright. Mahayani, berapa harga cincin tu? This one. Yang ni harga dia RM3,150. RM3,150. Saya rasakan. Yang ini kalau kita tengok kan, memang sangat-sangatlah ayu. Warna dia sangatlah feminine, sangat dekat dengan para wanita. Okay, yang mungkin nak nampak kelihatan lebih ayu, lebih soft kan, this one untuk anda. Okay, so macam saya cakap lah, batu permata ni dia ada banyak sangat dia punya karakter dan juga personality. Kalau anda nak tampak lebih berani, tampak lebih yakin, yakin dan berani, itu adalah kita punya apa orang kata, moto kita hari ni. Sebab hari ni pun sebenarnya apa? Sebab saya banyak peragakan item-item ruby. Okay, macam earrings yang saya tengah peragakan sekarang ni pun adalah earrings yang bertatakan dengan batu permata ruby. So kita nampak lebih confident, nampak lebih orang kata passionate. Okay, tapi kalau anda nak tampak lebih mewah, okay, tampak lebih mewah, saya memang suggestkan blue sapphire. Okay, tampak lebih mewah, tapi kalau anda nak nampak lebih sophisticated, okay, anda juga boleh dapatkan kita punya batu-batu permata emerald. Emerald tadi saya rasa kita ada tunjuk kepada anda. Macam ni. This one is emerald. Okay. Alright, okay. Mungkin anda semua yang mana yang belum sempat lagi untuk request any item ataupun yang bertanyakan soalan, jangan risau. Sebab apa? Lepas ni kita akan sambung semula live kita di Facebook jam 12.30 tengah hari nanti. Okay, thank you so much semua bagi yang dah join dan juga tetap komen di bahagian komen di bawah. Kita jumpa anda sebentar nanti. Bye-bye semua. Assalamualaikum.